Bila ChatGPT update yang mereka dah boleh tiru sebiji art legenda anime Hayao Miyazaki secara sempurna, sampai PMX sendiri pun dah join sekaki. Memang minggu ni jadi minggu paling gelap lah bagi pelukis-pelukis anime. Sebab anime Miyazaki macam Spirited Away, My Neighbor Totoro atau The Boy and the Heron yang menang Oscar tahun lepas, semua mula dengan lukis dan warna atas-atas. Sampai ada satu scene dalam anime dia, duration 4 saat je, tapi ambil masa setahun lebih nak siap. Tapi main ChatGPT tapau barang setahun ni settle dalam masa 3 saat. Tak ke sedih? ChatGPT simple persetan kan terus benda-benda sentimental ni. Sebab ni lah illustrator anime sangat bencikan AI image processing dan mula rasa terancam. Sebab kalau ChatGPT dah boleh catch up style studio Ghibli yang payah nak buat tu dengan satu prompt je, style studio lain macam Ufotable atau Usuk Sontorial lah contoh, dia pun boleh copy dengan petik jari je. Dan tanda-tanda kiamat tu nampak makin besar bila orang dah boleh start feature konsep studio Ghibli Miyazaki ni untuk podcast dan short anime. Dah lah pelukis-pelukis anime kat Jepun hak sedia ada pun hidup serba daif dah. Contoh studio MAPPA yang buat Jujutsu Kaisen Zero dapat sale nak dekat 1 bilion ringgit seluruh dunia. Tapi animator mereka sendiri pun ada yang masih bawah gaji minimum. Kena pula overwork. Tiba-tiba main AI ChatGPT boleh salin kerja mereka dengan kuasa 4,000 kali lagi sekap. Cuma kalau ikut sejarah, setiap kali beralih teknologi, orang seni memang antara mangsa yang paling kesian lah. Sebab teknologi baru sentiasa datang dengan memudahkan hal-hal seni yang complicated jadi lagi cepat dan lagi murah. Ukiran Melayu dulu pakai tangan, bila datang mesin, tukang kayu pupus, lukisan kanvas kemudian diganti dengan digital drawing. Sekarang AI timbul dengan drawing digital sekali kena lipat. Graphic designer, illustrator, animator, semua ni antara kerja-kerja yang dijangka akan pupus 10 tahun akan datang. So skill yang dulu dibayar mahal dah jadi makin murah. Kita ambil contoh macam ukiran Ronaldo yang muka macam SpongeBob ni, harga upah dia $100,000. Dengar macam mahal dah. Tapi bila compare dengan ukiran Michelangelo David dengan Sistine Chapel yang dibuat 500 tahun lepas, upah dua tu saja dekat $3 juta duit sekarang. Terang-terang payment dan hasil yang 500 tahun dulu lagi senonoh lah. Maka apa yang boleh disimpulkan, tahun berganti tahun, evolusi teknologi akan tetap makan periuk nasi ahli-ahli seni ni. Walaupun kualiti hasil seni tu sendiri makin lama makin tak cantik. Mau tak mau memang kena assimilate dengan AI ni. Tapi real issue yang menjadi kemarahan illustrator dan juga animator sebenarnya adalah pasal hak cipta dan hak intelek. Sebab trend ChatGPT ni terang-terang boleh dikira plagiat atau mencuri lah kalau tak ada konsen daripada pemilik karya. Padahal tahun ni saja ChatGPT expected boleh revenue lebih $12 bilion. Tak kecil lah kalau buat duit guna art konsep orang, tapi tak banyak RM1-2 kat kereta. Cuma kalau ada satu benda positif pasal perang antara artisan dengan AI ni adalah ke depan kita mungkin akan dapat tengok lebih banyak anime-anime self-made yang segar, directed by animator yang bebas. Tak perlu lagi bergantung kepada studio dan permintaan-permintaan mereka yang bukan-bukan.